We want story. Cepat kita nak dengar, cepat. Ni aku nak ceritakan kau lah kan. Ni cerita belakang pintu. Nurul kan? Izzah tak pernah ada niat pun nak bertanding. Tapi ada orang yang pergi push dekat dalam kau punya tim tu, bagaimana Nurul Izzah patut jadi timbalan presiden. Kau rasa grup mana yang cucuk jarum? Sebab tu orang tertanya-tanya, bagaimana kau orang boleh tahu yang Nurul Izzah nak bertanding? Orang yang akan memulakan sesuatu, dia tahulah yang Nurul Izzah akan mula bertanding. So Rafizi, you are not that smart sebenarnya Rafizi. Berapa tahun-tahun kau jadi Menteri Ekonomi, kau menyusahkan rakyat. Ini namanya baru benda yang betul-betul boleh menyingkirkan kau, boleh menyingkirkan Anwar Ibrahim, boleh menyingkirkan PKR parti tak guna tu. Dengan satu stroke of genius cakap, kau tahu tak siapa yang akan bertanding? Nurul Izzah akan bertanding. Benda tu vibrated dekat dalam PKR. Benda yang kita cakap petang tu vibrated dekat dalam PKR. Semua orang tertanya-tanya, YB PKR telefon, YB DAP telefon. Benda tu dah cukup buat crack dengan kau, because you know why? Kau memang jenis yang mudah sangat terpedaya. Kau mudah sangat react. Fall into the trap. Dia mudah sangat react. Ideal. Ya? Apa tidaknya kalau ada dulu kan, sebab aku perhati dia paling cerdik dalam PKR. Ingat tak masa dia cerita negara nak bankrupt tu, aku dah tengok dah, alamak ada ni cerita macam tepi jalan punya orang. Ya. Kan? Jadi mudah terpedaya Aidil. Ya, jadi itulah. Next time kalau kau hari tu, kalau kau kata dengan aku bila kau suruh debat, kau cakap debat, mungkin benda ni tak jadi Rafizi. Memang aku ada sedikit vendetta dengan kau. Kau tahu aku kenapa sakit hati dengan kau Rafizi? Kau dah tak nak. Lepas tu bila aku tak nak dah, yang kau buat benda bodoh tu, kau nak debat. Lepas tu hari yang kau orang pergi lancarkan kau punya podcast wakil menteri tu, kau suruh aku punya TikTok account semua kena benam hari tu. Sebab kau takut kena serang kan? Pada muka. Don't mess with the wrong person lah Rafizi. Yalah. Itu Ini baru naratif terancang. Ini baru naratif terancang. Yang the rest ni is a bunch of idiots trying to attack you. Kau pun tak boleh ke? Kau nak cegat lawan dengan dia, apa kau expect? Kau dah londehkan Anwar Ibrahim. Tapi for sure, one thing for sure, Anwar Ibrahim dengan kau dah tak okey dah. bagus lah. Itu yang kita nak. Nak jatuhkan Anwar Ibrahim, nak jatuhkan kau, kita macam tu. Ambil action. Kan? Zahid ni kau dah buat apa pula? Aku tak tahu lah apa dia dengar, sebab budak-budak dia akan pergi beritahu Rafizi, oh my god, YB Viral say all this thing. Kita dah termasuk perangkap. Kau lupa ke Gobo cakap jangan masuk perangkap guys? Perangkap boleh. I know people is not going to like apa yang diorang dengar, tetapi inilah baru namanya naratif terancang.